So gang, last time aku sembang pasal Xiaomi punya ekosistem dan aku boleh kata ekosistem ni walaupun bagus tapi dia tak beberapa complete sangat. Betul tak? Dia tak ada laptop. So untuk video kali ni, kita nak sembang pasal Honor punya ekosistem pula. Tapi apa yang best pasal Honor punya ekosistem ni, dia complete. But hari ni aku nak share Honor All Scenario Ecosystem. Satu sistem yang lengkap yang buat semua device korang boleh bercakap lah antara satu sama lain tu. Nak senang kata kat sini, dia lebih complete kalau nak comparekan dengan Xiaomi yang aku cakap beberapa video lepas tu. So first kali, apa itu Honor Alpha Plan? Honor Alpha Plan diumumkan masa MWC hari tu. Masa aku pergi, diorang ada cerita pasal benda ni. Masa tu aku tak tahu apa sangat, tapi misi dia senang je kat sini. Fasa pertama diorang review smartphone terbaru. Lepas tu fasa yang kedua pula diorang kenalkan 5 device all scenario ecosystem. Dan fasa yang ketiga pula adalah integrate AI ke seluruh ekosistem diorang. Dengan Honor ni korang akan dapat the most complete Android ecosystem dekat Malaysia ni, selain daripada dua brand yang ada kat atas sana itulah yang lagi mahal, iaitu Samsung dan Apple. But untuk harga yang paling murah, this is the best choice lah Ratna yang korang boleh dapatkan. So mari kita deep dive dengan 5 device Honor yang terbaru ni dan macam mana ekosistem dia berfungsi di antara satu sama lain. Jom. Okay, untuk yang pertama sekali adalah Honor Pad X9a. Ni adalah tablet yang terbaik di bawah harga RM1,000 dengan skrin 11.5 inci 2.5K. Lepas tu dia juga datang dengan eye care, jadi mata korang tak cepat penat lah. Bateri pun tahan sampai malam-malam korang nak binge video tu. Lepas tu dia ada dua version, iaitu Wi-Fi version dengan harga RM999 ataupun LTE dengan harga RM1,299. Kalau korang yang jenis always on the go tu, boleh ambil LTE, korang boleh masukkan korang punya SIM card. Tapi kalau korang yang nak gunakan korang punya hotspot dengan korang punya tablet ni pun boleh dengan Wi-Fi version tu. Bagi aku tablet ni sangat sesuai untuk korang yang nak something yang sangat mudah. Korang nak tengok skrip macam aku ke, nak tengok YouTube, nak tengok TikTok, I don't know, anything yang korang nak buat tanpa korang perlukan untuk buka PC, buka TV ataupun laptop yang besar tu, korang hanya perlukan tablet yang kecil ni je dan untuk enjoy korang punya K-drama tu. Dan of course lagi satu benda yang korang perlu tahu, dia datang dengan free keyboard dan juga stylus. So benda free kat korang tak mau, betul tak? Kalau korang rasa tablet ni mungkin spek dia kurang sikit, korang boleh upkan sikit lagi dengan Honor Pad V9 ni. Dia lebih kurang but much powerful dan lebih better lah overall tu. So Honor Pad V9 ni aku dah cerita dalam review hari tu, but aku akan cerita secara ringkas untuk korang semua. Bagi aku Honor Pad V9 ni memang power untuk buat kerja juga study tu. Features favourite aku kat sini lah AI note taking. Basically fungsi ni ada banyak, tapi antara favourite aku adalah bila kau guna voice recorder dekat note ni, kau boleh tukar translate, contoh daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ataupun banyak bahasa lagi. So kalau korang ada conference tengah call dengan orang bahasa lain, this is such a good features lah untuk tablet yang berharga murah macam ni. Lepas tu kita tak lupa juga dia dibandilkan dengan keyboard yang detachable ni dan juga free stylus ni. I think it's a good deal dengan harga RM1,999. Aku boleh kata this is antara the best tablet di bawah harga RM2,000 sebenarnya kat sini. Untuk produk yang ketiga pula adalah laptop. Yes, aku tahu korang pun dah tahu Honor ada keluarkan laptop juga kat pasaran Malaysia ni, dan laptop diorang antara yang menarik jugalah dari segi apa yang ditawarkan tu. So untuk Honor MagicBook X40 ni berat dia hanya bawah 1.5kg saja. Agak ringan saja kat sini untuk laptop yang nampak tebal macam ni. Lepas tu untuk skrin dia pun agak narrow untuk bezel dia. Lepas tu bateri dia pun besar 42 Wh. Bagi aku laptop ni akan menjadi korang punya main drive untuk buat kerja office, edit gambar sikit, coding ringan, semua smooth, dan ia juga diperkuatkan oleh Intel 13 Gen. Kalau korang yang buat multitasking direct dan nak buat banyak kerja, tak ada hal. Cuma ingatlah, laptop ni bukan laptop gaming. Janganlah korang expect boleh run GTA 5 ataupun game paling baru sekarang ni on the market tu. Tak boleh punya lah. But untuk light gaming, I would say you can run something yang ringan-ringan, but benda berat tu tak boleh lah naik kat sini kan. So dengan starting harga RM2,499, bagi aku dia sangat berbaloi jugalah kalau korang yang nak laptop yang boleh buat kerja ringan dan tahan lasak tu kat sini. Lepas tu untuk produk yang keempat pula, of course lah kita dah ada tablet, laptop, kita perlukan earbuds pula dengan Honor Earbuds Open. First kali, earbuds ni bagi aku sangat special disebabkan dia jenis open ear punya design. Kau still boleh dengar bunyi sekeliling walaupun kau dengar lagu dengan kuat tu disebabkan dia jenis open ear. So kau boleh tahulah sekeliling kau ada apa. Lepas tu kalau korang pair dengan korang punya maybe Magic 7 Pro, boleh aktifkan AI Translate in real time. Contoh kalau korang travel ke Jepun, Korea, tak payah risau pasal language barrier. Cakap je terjemah on the fly. Dengan starting price RM699, bagi aku dia sangat berbaloi untuk orang yang suka travel ke luar negara, dan lagi satu orang yang suka workout dekat tepi jalan, jogging-jogging kat tempat-tempat yang berbahaya tu. Bagi aku ni bagus sebab dia bagi kau, orang kata, deria lah sekeliling kau
disebabkan kalau dia pakai ANC, orang belakang pun kau tak perasan kena langgar macam tu. At least kalau kau pakai tu kau macam boleh rasa ada kereta kat belakang. So that's something yang benda korang tak expect, but bagi aku berguna lah kalau korang yang nak jogging kat luar tu. Dan of course kalau korang yang tertanya pasal dia punya audio dia pun bagus. Maybe it's not as good as something yang kau boleh dapat daripada in-ear punya design, but untuk open ear bagi aku audio dia memang dah ngam dekat sini. Dan yang terakhir, lepas earbuds mestilah smartwatch. Aku tak pakai. But smartwatch kali ni adalah Honor Watch 5. Bagi aku watch ni memang sangat versatile. Dia mampu bertahan selama 15 hari battery life. Lepas tu dia juga ada GPS built-in dan one click health check, di mana korang boleh download apps ni dan korang boleh check lah apa korang punya badan, macam mana korang punya workout. Semua korang boleh check kat sini. Korang punya heartbeat, korang punya stress, korang punya blood oxygen. Semua benda korang boleh check dengan menggunakan smartwatch ni. I think semua orang dah tahu pasal smartwatch, so aku tak nak cerita banyak sangat pasal ni. Tapi bagi aku dia punya design overall sangat-sangat minimalis dan aku tak ada benda nak kata sangat sebab it's a smartwatch dan korang pun dah tahu fungsi-fungsi dia. So dengan starting harga RM599 memang balut. Tapi kalau korang yang nak something yang lebih menarik, korang boleh dapatkan jenis leather dengan harga RM649. So kalau korang yang suka pergi gym, nak check korang punya sleep tracking dan macam-macam tu, the smartwatch much lebih worth it lah. So macam biasa, disebabkan semua 5 device ni adalah ekosistem, mestilah dia ada cara untuk connect, betul tak? So dekat sini korang boleh gunakan lah korang punya Honor Magic 7 Pro ataupun mana-mana phone Honor yang ada Honor Connect ni, korang boleh jadikan ni sebagai your main device dengan menggunakan Honor Connect. Dekat sini korang boleh connect call, connect notification dan juga multi-screen collaboration. Sangat berguna dan aku sukalah. First kali connected call ni, korang boleh masuk call, jawab call, dan of course kalau korang ada kat jauh tu pun tak ada masalah disebabkan korang boleh jawab je pakai korang punya tablet tu. Lepas tu untuk connected notification sama juga macam call, semua noti korang akan masuk dekat korang punya peranti-peranti macam tablet ataupun korang punya phone tu. Tapi kalau korang punya phone dah memang main device, tablet lah cerita dia kat sini. Dan untuk multi-screen collaboration ni, aku rasa this is one of my favourite disebabkan kalau korang ada ambil gambar dekat korang punya phone, korang boleh drag and drop je sebab korang dah ada screen mirroring dan drag and drop gambar-gambar terus masuk ke Honor V9 tanpa perlu pakai NFC ke apa-apa macam Xiaomi tu. Xiaomi tu kalau korang tak ada drag and drop, korang hanya boleh pakai NFC untuk send gambar. Walaupun dia laju, tapi dia tak style macam drag and drop dekat Honor ni. So sebagai konklusi dia, kenapa korang patut pilih Honor ni? Bagi aku, memang ada banyak gila ekosistem Android sekarang dekat market. Korang ada Vivo, Oppo, Xiaomi, bla bla bla, Samsung. But let's be real, lagi 3 brand tu ekosistem dia tak complete. Lepas tu untuk Samsung pula, harga dia tak relax lah. Let's be real. Dan aku pun pelik juga tablet diorang yang jauh lagi under power daripada Honor ni, harga lagi mahal. And of course, ekosistem diorang dah bagus. But dengan harga macam tu, you need to get something yang lebih murah, betul tak? Dengan Apple dah memang mahal lah. So Honor ni is like literally the best choice yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Let's be real. Lagi satu pun, korang ada banyak model korang boleh pilih, daripada mid-range, budget, sampailah high-end macam Magic 7 Pro tu. So dia macam ada banyak pilihan lah kat sini. Dan lagi satu, dia punya AI integration pun sangat bagus. Semua fungsi-fungsi AI dia boleh guna dekat korang punya laptop, tablet. Lepas tu korang punya phone, semua boleh guna. Lepas tu dia free. Itu benda yang aku suka lah kat sini. Dan last sekali, dia jenis open system. So maksudnya kalau kau tak nak pakai Honor punya ni, Honor punya buds, kau boleh pakai Xiaomi, kau boleh pakai Samsung, tak ada hal. It's still connected with each other anyway. So dia lebih friendly lah kat sini. Dia tak ada masalah korang tak pakai 5 Honor punya device. Dia pun sebenarnya kat sini. So itu saya aku nak cerita pasal Honor All Scenario Ecosystem ni. It's super simple, but bagi aku, kalau korang yang betul-betul mahukan sebuah ekosistem yang mudah dan bagus, Honor is the way to go lah. Cuba korang tulis kat comment section apa pandangan korang tentang 5 produk ni dan juga Magic 7 Pro integration dengan AI ni. Tulis kat komen tu. Bye bye.